Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Ingatkan, kau nak bertanding untuk jawatan dalam parti kau nak bawalah cerita untuk memperkasakan parti kau ke, nak memantapkan suara akar umbi parti kau ke, nak memajukan parti kau lagi ke. Tetapi tengok-tengok apa yang kau cakap. Kau nak bertanding sebab apa? Sebab kau nak kuburkan PAS. Pelik betul lah kau ni masalahnya. Hai. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sekarang ini pemilihan PKR. Dah banyak video saya buat berkenaan dengan pemilihan PKR ini. Sampai ada orang kata, Papa Beri, kenapa kau nak menyebut pasal pemilihan PKR pula kan? Kau jaga parti kau je lah. The thing is tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adat lah. Mana-mana parti yang utama dekat negara kita ini, kalau mereka mengadakan pemilihan, of course lah kita akan nak beritahu dan kita akan ulas. Apatah lagi PKR ini merupakan parti yang menunjangi kerajaan. Lagilah orang akan ambil tahu, betul tak? So, kalau anda kata anda tak nak orang nak ambil tahu pasal parti anda, jangan jadi parti kerajaan. Jadi parti pembangkang. Atau lebih tepat lagi, jadi parti yang langsung tak ada apa-apa, orang kata apa, merit ke apa-apa kan, orang tak nak bincangkan pun. Tapi tak apalah, biasalah budak-budak ni kan, mereka tahu mereka tak boleh nak balas apa yang kita cakap sebagainya. Sebab mereka tahu memang dalam parti mereka tengah berlaku pergolakan. Jadi oleh kerana itulah mereka menggunakan hujah, kau jangan menyebutlah parti orang itu, ini dan macam-macam lagi. Itu biasa tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya nak sentuh tentang kempen yang kelakar yang telah dipamerkan oleh orang-orang PKR ini tuan-tuan dan puan-puan. Hari itu saya ada buat satu video menegur ataupun mengkritik Nurul Izzah sebab dia kata bagi dia mandat sebagai timbalan presiden dan dia akan panjangkan bantahan berkenaan dengan pelantikan Azam Baki kepada PMX. Di mana benda ini anda semua tahu kita memang kutuk gila lah. Kita kata kat dia, Nurul Izzah, engkau ni masih lagi nak presiden. Engkau bukan tak ada jawatan dalam parti, ada. Dan engkau ni juga merupakan orang kata apa, penasihat kepada Perdana Menteri. Lagi best, engkau tu anak Perdana Menteri. Takkanlah engkau tak ada masa nak cakap dengan bapa engkau, Papa, jangan nanti Azam Baki. Takkan tak ada kot. Kenapa nak tunggu ada jawatan timbalan presiden baru cakap? Sebagai anak presiden tak boleh cakap ke? Sebagai penasihat Perdana Menteri tak boleh cakap ke? Sebagai anak kepada Perdana Menteri tak boleh cakap ke kan? Tapi itulah, benda ni memang poyo gila lah. Tetapi nak tahu tak, ada satu benda lagi yang lebih poyo tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah ini. Anda tengok video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Negeri Sembilan dan Melaka, saya calon MPP, bukan calon suami, nombor 39. Saya menawarkan diri sebab nak lawan PAS. Nama saya Ustaz Muhammad Fakhur Razi. Nak pastikan PAS kita kuburkan selepas ini. Assalamualaikum. Video ni pendek je tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dia punya poyo tu cukup untuk buatkan kita rasa macam melugar lah bagi kita orang kan. The thing is, orang yang dalam video itu, yang calon nombor 39 untuk jawatan MPP PKR tu kan, nama dia Ustaz Fakhur Razi Mokhtar. Ataupun kita panggil je Fakhur Razi je lah kan. But, dia ni merupakan mantan Adun Meru. Dulunya dia ni merupakan orang PAS. Kemudian dia melompat masuk ke Parti Amanah selepas PAS dengan kata apa berpecah lah dulu kan. Yang ada sebahagian keluar pergi ke Parti Amanah sebagainya. Dan kemudiannya lepas di Parti Amanah, dia melompat pula pergi ke PKR. Dan sekarang ni beliau tengah bertanding untuk jawatan MPP PKR. Tak apalah sekati dia lah kan nak bertanding apa pun. Cuma yang kelakarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia kata dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan MPP PKR ini ialah kerana dia nak lawan PAS. Dia nak kuburkan PAS. Dan itu dia bertanding. Itu alasan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ingat benda itu merupakan lawak ke satu orang kata apa, troll ke apa-apa ke. Tapi tak. Itu memang apa yang dicakap atas pentas itu tuan-tuan dan puan-puan. Dia bertanding MPP sebab dia lawan PAS. The thing is tuan-tuan dan puan-puan, nombor satu yang lah saya pelik. Dia ni nak bertanding jawatan MPP PKR tau. Dia nak bertanding jawatan yang utama sebenarnya. Tetapi agenda utama dia nampak gayanya bukan untuk memantapkan akar umbi ke, bukan untuk memajukan parti lagi ke, bukan untuk memperkasakan demokrasi ke, bukan untuk menjulang kembali reformasi ke apa-apa kan, seperti mana yang memang kita tahu merupakan imej kepada PKR. Tetapi dia kata, aku nak bertanding sebab aku nak lawan PAS. Apa yang PAS dah buat kat kau sampai kau dendam gila sampai nak bertanding jawatan parti PKR pun kau sebut lagi nama PAS, kau petik lagi nama PAS. Memang kelakar gila tuan-tuan dan puan-puan. Sama lawaknya macam Nurul Izzah, bagi aku timbalan presiden, barulah aku akan cakap aku bantah berkenaan dengan Azam Baki. Memang, korang ni macam tak boleh fikir ke? Korang memang dah tak ada idea ke untuk bertanding? Macam tak ada apa-apa gagasan, tak ada wawasan, tak ada apa-apa sebarang idealisme, tak ada sebarang ideologi, tak ada sebarang benda yang boleh korang tawarkan pun kepada pengundi-pengundi, kepada akar umbi yang bakal mengundi tu kan? Selain daripada, aku nak masuk ke tanding MPP ni sebab aku nampas. Memang kelakar gila.
Nak lawan PAS ni, tak payah tunggu jadi MPP pun masalahnya. Sebagai Saitro bodoh yang bawah-bawah tu pun boleh lawan PAS dah. Kan? Saitro beli fikir lambat-lambat kau tu. Baru dia Jcom ke apa-apa kan. Semua tu lawan PAS lah tu. Semua buat status untuk hentam PAS, untuk kritik PAS dan sebagainya. Nak kritik Sanusi, kritik Syamsuri. Semua dia kritik. Tak payah tunggu jadi MPP pun. Saitro biasa yang dapat gaji RM4.5 tu pun boleh juga jadi lawan PAS kalau ikutkan. So, itu yang kelakar setakat nak jawatan MPP sebab nak lawan PAS. Habis kau fikir orang lain yang akan umbi bawah-bawah tu semua tak lawan PAS sebenarnya. Kan? Dan of course lah kalau orang PKR tu kerja dia akan lawan parti lain. Macam contoh lawan PAS dan sebagainya. Sebab PKR kerajaan, PAS pembangkang. Itu standard. Tapi bila benda itu yang memang orang kata apa tak payah kita sebut pun dah tahu dah benda tu akan berlaku. Tetapi dijadikan sebagai satu alat untuk okey kau kena undi aku sebab kalau kau undi aku lawan PAS. Macam kelakar gila tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu soalan lah nak tanya kat Fakhur Razi ni kan. Anda kata kalau dia tak jadilah MPP, dia kalah pemilihan MPP ni kan. So adakah dia tak lawan PAS lagi dah? Adakah dia akan berhenti daripada lawan PAS kerana dia dah gagal untuk menjadi MPP? Dan yang paling best, adakah lepas kalah MPP nanti, adakah dia akan melompat lagi? Pergi pula ke DAP pula kan? Itulah dia tuan-tuan dan bos dan. Tetapi itulah, bagi saya, kali ini memang kita nampaklah PKR ni dah cacah berbar tuan-tuan dan puan. PKR ini dah tak boleh pergi mana dah. Memang dah tunggang terbalik. Mereka pun tak tahu sebenarnya apa yang mereka perjuangkan. Nak cakap pasal reformasi makin lama makin basi. Nak cakap pasal memperkasakan demokrasi, kita tengok kerajaan kita pun makin lama makin nak menutup ruang-ruang demokrasi itu. Nak cerita pasal nak memantapkan parti, nak memantapkan ekonomi, nak memantapkan negara sebagainya. Benda tu semua kita tahulah, semua sembang berata tuan-tuan dan ustaz. Tetapi itulah dia. Sekarang ini saya cakap terus terang kepada akar umum PKR. Anda ingat betul-betul Fakhur Razi ni kan? Anda ingatlah muka ini supaya anda tahu orang ini memang tak patut pun anda lantik sebagai MPP sebab dia langsung tidak ada wawasan untuk memajukan parti anda. Dia hanya nak bertanding sebab dia nak lawan PAS, dia dendam dengan PAS itu saja. Dan itu pun tuan-tuan, dia kata apa tahu? Sekarang ini dia lawan PAS Haji Hadi. Let's say akan datang kalau PAS betulkan presiden, Tuan Haji Hadi meninggal ke apa-apa akan datang kan? Mungkin pada the near future ke apa-apa ke, orang lain take over. Katalah Ustaz Tuan ke, katalah Sanusi mungkin, kata Syamsuri ke apa-apa kan? Masa tu pun mungkin dia kata, oh aku tak lawan PAS kot, tak tahulah apa cerita akan datang. Allahu Akbar. Pelik-pelik lah manusia ni kan. Memang langsung tidak ada sebarang wawasan. Orang yang tak ada wawasan ni tak layak pemimpin tuan-tuan. Dia cuma cerita nak jadi fighter. Nak jadi fighter Fakhur Razi, tak payah jadi MPP. Jadi Saitro ataupun paling best sekali, jadilah macam-macam yang duk bawah, yang duk komen RM1 tu kan. Jadi macam tu. No problem at all. Tetapi itulah nak macam mana. Mungkin dia dah ketandusan formula agaknya untuk cakap dekat atas stage. Maka nak tak nak dia pun belasah je lah. Janji aku cakap kat atas stage kan. Janji aku naik atas stage, buat lawa bodoh sikit. Oh saya lah calon MPP bukan calon suami. Lepas tu saya lawan PAS. Itu je lah kot. Entahlah. Ini budak siapa ya? Budak Rafizi ke budak Izzah masalah sekarang ni? Kalau budak Rafizi memang kelakar lah. Sebab Rafizi punya formula tak ada teruk macam tu sangat kot. Entahlah. Pelik-pelik dong ni kan. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.